Cuba fikir, kenapa sudut bilik selalu jadi tempat letak barang tak guna? Sedangkan dengan meja sudut luas, ruang yang sama boleh terus berubah jadi workstation yang kemas dan teratur. Serius aku cakap, meja sudut luas dalam bilik kerja ni memang antara benda paling underrated tapi paling beri impak besar pada rutin harian. Bila susun meja bentuk L di sudut bilik, automatik ruang yang sebelum ni nampak kosong terus bertukar jadi pusat produktiviti. Persamaan paling jelas untuk semua meja sudut luas ialah cara ia memaksimumkan ruang tanpa perlu ubah suai rumah. Sudut yang selalunya tak digunakan tiba-tiba jadi tempat paling penting dalam bilik. Bila duduk menghadap meja sudut luas, kita akan rasa perbezaan dari segi aliran kerja. Satu bahagian boleh fokus untuk komputer, monitor dan keyboard, manakala bahagian satu lagi sesuai untuk tulis nota, letak dokumen, tablet atau bahan rujukan. Ruang yang panjang dan bersambung buat pergerakan tangan jadi lebih natural. Tak perlu angkat barang berkali-kali sebab semuanya dalam jangkauan. Ini antara persamaan utama meja sudut luas. Ia bantu kerja jadi lebih lancar dan sistematik. Selain itu, meja sudut luas selalunya direka dengan struktur yang stabil dan seimbang. Bila kaki meja kukuh dan papan meja tebal, kita boleh taip laju, gerakkan mouse atau letak peralatan tanpa rasa goyang. Rasa stabil ni mungkin nampak kecil, tapi sebenarnya beri kesan besar pada fokus dan keselesaan. Bila meja tak bergoyang, minda pun lebih tenang untuk siapkan tugasan. Dari sudut visual pula, meja sudut luas biasanya beri aura kemas dan moden dalam bilik kerja. Permukaan yang rata dan luas memudahkan kita susun barang secara teratur. Monitor boleh diletakkan sejajar, buku boleh disusun rapi dan aksesori tak perlu bertindih. Bila ruang nampak tersusun, mood pun jadi lebih positif. Ini persamaan yang ramai tak sedar. Suasana kerja yang kemas sebenarnya bantu tingkatkan motivasi. Meja sudut luas juga berkongsi satu kelebihan besar, iaitu flexibility. Ia sesuai untuk kerja dari rumah, belajar, buat konten, editing atau gaming santai. Apapun aktiviti, konsepnya sama. Ia beri ruang tambahan tanpa buat bilik rasa sempit. Dengan susunan yang betul, kabel boleh diatur kemas dan peralatan elektronik tak berserabut. Sudut bilik yang dulunya terbiar kini jadi spot paling aktif setiap hari. Satu lagi persamaan penting ialah ketahanan jangka panjang. Meja sudut luas direka untuk menampung beban lebih banyak berbanding meja biasa kerana ia digunakan sebagai workstation utama. Bila kita labur pada meja yang luas dan stabil, kita sebenarnya sedang bina ruang kerja yang boleh digunakan bertahun-tahun. Tak perlu kerap tukar atau ubah susun besar-besaran. Kalau kau ada sudut kosong, jangan tunggu sampai ruang jadi makin sempit dan berserabut. Pilih variasi meja sudut luas yang sesuai dan transform sudut bilik kerja kau jadi workstation yang buat kau rasa semangat buat kerja setiap hari. Segeralah check out sekarang sebelum stok habis.